Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dunia automotif. Okay, so depan aku hari ni ada dua unit Toyota GR86. Kita ada spek SZ dan juga spek RZ. Okay, so spek SZ ni dia dah upgrade. Dia dah masuk engkai untuk RZ. Dia dah upgrade rim RZ punya rim. Kalau yang RZ ni adalah rim original. Okay, so apa beza dalaman? Jom kita tengok. Okey, so untuk bahagian dalaman yang ini adalah RZ. Okey. Dia datang dengan Alcantara half leather. Okey, half leather seat Alcantara. And then untuk bahagian dashboard, infotainment, center console adalah sama. Okey, datang dengan 6 speed gear. Okey, untuk seat belakang korang boleh tarik macam ni, tolak. Okay, so untuk seat belakang, untuk dua orang yang rendah ataupun yang kecil-kecil, lepas selesa untuk duduk di bahagian belakang. Okay, so untuk bahagian yang ini adalah spek SZ seat. Dia datang full fabric, dia tak ada leather. Okay, so dalaman, infotainment dan juga center console yang sama, 6 speed gear. Alright, untuk belakang pun sama. Okay, so untuk keluasan bonet pula. Okay, so untuk bahagian belakang boot, macam mana nak buka? Korang just tekan, and then okay, so keluasan sama saja untuk kedua-dua unit. Tekan juga, and then angkat. Alright. Okay, so kalau korang berminat untuk mendapatkan Toyota GR86 tahun 2022, korang boleh roja aku di talian 0173670749. Okay, so untuk spek SZ kita nak jual pada harga 149,000. And then untuk RZ kita nak jual pada harga 159,000. Okay, yang RZ ni lah yang high spec, mid spec. Okay, so kalau korang berminat, boleh pergi dekat bio aku, ada nombor phone, ataupun boleh roja aku di talian 0173670749. Alright, jumpa korang di showroom. Set appointment, first come first serve. Kereta ni ada 2 unit saja. Siapa cepat dia dapat. Okay guys, Assalamualaikum.